Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Divert Studio. Saya Husna selaku pengacara anda pada hari ini melaporkan dari Majlis Citra Disiplin dan Negasi Kepimpinan. Majlis ini bertujuan untuk melantik para pemimpin di sekolah serta melahirkan pemimpin yang berakhlak dan berwibawa. Mari sama-sama kita telusuri apa yang berlaku sepanjang program ini berlangsung. Persembahan silat. Perarakan masuk para pentadbir dan tetamu jemputan dari IPD Kota Baru. Bacaan doa dialunkan oleh Al-Fadil Ustaz Syukri. Ucapan daripada Tuan Pengetua Haji Nur Zamani. Ucapan perasmian daripada Inspektor Syarif Muhammad Ridwan. Gimik perasmian. Penyampaian watikah kepada Ketua Pengawas Sekolah. Penyampaian watikah kepada Ketua Brigade Cyber. Penyampaian watikah kepada Ketua PRS. Penyampaian watikah kepada Ketua Pengawas Koperasi. Penyampaian watikah kepada Ketua Pengawas SPB. Penyampaian watikah kepada Ketua Pengawas Surau. Penyampaian watikah kepada Ketua Pengawas KO. Penyampaian watikah kepada Ketua Pengawas PSS. Penyampaian watikah kepada Wakil Ketua Kelas. Bacaan ikrar dipimpin oleh Muhammad Habib Daniel selaku Ketua Pengawas Sekolah. Pesangki kota seterusnya menjadi insan yang kamil, berguna kepada agama, bangsa dan negara. Sesi fotografi. Perarakan keluar Dewan tetamu jemputan dari IPD Kota Baru bersama para pentadbir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Apakah pandangan Tuan tentang pelantikan pengawas sekolah dalam membentuk disiplin murid? Bagi saya ini adalah salah satu lonjakan ataupun perubahan kepada pelajar-pelajar, terutama kepada Sasia, disiplin. Satu tindakan yang amat insyaAllah mungkin berkesan dan akan membawa perubahan kepada disiplin pelajar-pelajar pada masa kini. Apakah nasihat Tuan kepada pengawas yang baru dilantik? Nasihat saya satu je. Jangan salah guna kuasa, itu saja bagi saya. Sebab ramai yang menggunakan kuasa ni, power dia boleh membawa kepada satu masalah, tapi dengan cara atau tindakan yang pelajar sendiri buat, insyaAllah berpadanan kepada program yang guru-guru dan pihak sekolah telah rancangkan. Saya harap itu sajalah, gunakanlah sebaik mana kuasa, amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada guru-guru serta harapan guru-guru untuk membimbing pelajar-pelajar yang lain. Okay, terima kasih. Sekarang kita bersama Cikgu Zaidi selaku JKTV menanggung tugas HEM. Cikgu, apakah harapan pihak sekolah terhadap pengawas yang dilantik pada hari ini? Cikgu mengharapkan semua pemimpin pengawas peringkat sekolah menjalankan tanggungjawab dan membantu guru, terutamanya dari segi disiplin, dan seluruhnya memastikan semua pelajar melaksanakan atau bertanggungjawab dan mengikut peraturan yang sepatutnya di sekolah.
Terima kasih Cikgu. Sekian sahaja laporan dari saya sempena Citra Disiplin dan Legasi Kepimpinan. Terima kasih kerana sudi menonton. Learn, Grow, Success. Bye-bye.